2.3 Kaedah analisis. Maklumat yang diperlukan untuk menentukan untung atau rugi perniagaan. 1. Kaedah analisis merupakan kaedah yang melibatkan proses menganalisis maklumat yang diperlukan bagi menyediakan penyata keuangan. 2. Tujuannya adalah untuk memperoleh item yang tertinggal seperti item jualan, item belian, item hasil dan belanja dalam usaha menyediakan penyata keuangan. 3. Untuk menyediakan penyata keuangan, peniaga mestilah sekurang-kurangnya mempunyai maklumat yang berikut. Rekod penerimaan dan pembayaran atau buku tunai. Rekod akaun belum terima dan akaun belum bayar. Baki tunai di tangan dan di bank pada awal dan akhir tahun, serta rekod aset dan liability. Analisis buku tunai. 1. Analisis terhadap buku tunai membolehkan peniaga memperoleh maklumat-maklumat di bawah ini. A. Belian dan jualan tunai barang niaga. B. Belian dan jualan aset bukan semasa secara tunai. C. Penerimaan daripada pelanggan, akaun belum terima, dan pembayaran kepada pembekal, akaun belum bayar. D. Segala belanja seperti gaji, insurans, dan kadar bayaran. E. Segala hasil seperti sewa diterima dan diskaun diterima. F. Ambilan tunai oleh pemilik. G. Pindahan tunai ke bank atau pengeluaran tunai dari bank untuk kegunaan perniagaan, dan H. Baki awal dan baki akhir tunai. Rujuk contoh di muka surat 270 dan 271. Analisis rekod akaun belum terima dan akaun belum bayar. 1. Analisis terhadap rekod akaun belum terima dan akaun belum bayar dilakukan untuk memperoleh jumlah jualan dan jumlah belian dalam suatu tempoh perakaunan. Mentaksir jumlah jualan. 1. Jualan terdiri daripada jualan tunai dan jualan kredit. 2. Jualan tunai diperoleh daripada analisis terhadap buku tunai manakala jualan kredit dapat dihitung melalui penyediaan A. Akaun kawalan belum terima, dan B. Penyata mengira jualan kredit. 3. Rumus jumlah jualan ialah jumlah jualan sama dengan jualan tunai tambah jualan kredit. Rujuk contoh di muka surat 271 dan 272. Mentaksir jumlah belian. 1. Belian terdiri daripada belian tunai dan belian kredit. 2. Belian tunai diperoleh daripada analisis terhadap buku tunai manakala belian kredit dapat dihitung dengan dua kaedah, iaitu melalui penyediaan A. Akaun kawalan belum bayar, dan B. Penyata mengira belian kredit. 3. Jumlah belian dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang berikut. Jumlah belian sama dengan belian tunai tambah belian kredit. Rujuk contoh di muka surat 272. Analisis belanja dan hasil dengan mengambil kira pelarasan. Mentaksir belanja. 1. Analisis belanja dilakukan untuk menghitung jumlah belanja sebenar bagi tempoh perakaunan yang berkenaan. 2. Jumlah belanja sebenar dapat dihitung dengan dua kaedah, iaitu melalui penyediaan A. Akaun belanja. B. Penyata mengira belanja. 3. Rumus untuk mengira jumlah belanja sebenar adalah seperti yang berikut. Belanja sebenar sama dengan belanja dibayar tambah belanja belum bayar akhir tolak belanja belum bayar awal, atau belanja sebenar sama dengan belanja dibayar tambah belanja prabayar awal tolak belanja prabayar akhir. Rujuk contoh di muka surat 273. Mentaksir hasil. 1. Analisis hasil dilakukan untuk menghitung jumlah hasil sebenar bagi tempoh perakaunan yang berkenaan. 2. Jumlah hasil sebenar dapat dihitung dengan dua kaedah, iaitu melalui penyediaan A. Akaun hasil, dan B. Penyata mengira hasil. 3. Rumus untuk mengira jumlah hasil sebenar adalah seperti yang berikut. Hasil sebenar sama dengan hasil diterima, tambah hasil belum terperoleh awal, tolak hasil belum terperoleh akhir. Atau hasil sebenar sama dengan hasil diterima, tambah hasil belum terima akhir, tolak hasil belum terperoleh awal. Rujuk contoh di muka surat 274. Penyediaan penyata pendapatan dan penyata kedudukan keuangan. 1. Kaedah analisis membolehkan peniaga memperoleh maklumat tentang jumlah jualan kredit, jumlah belian kredit,
hasil sebenar, dan belanja sebenar. 2. Maklumat-maklumat ini dapat memudahkan proses penyediaan akaun perdagangan dan untung rugi bagi menentukan untung dan rugi perniagaan. 3. Selepas penentuan untung rugi, perniagaan yang mengamalkan rekod tak lengkap perlu menyediakan penyata kedudukan kewangan bagi mengetahui kedudukan aset dan liabiliti perniagaan tersebut. Rujuk contoh di muka surat 275 hingga 278.